Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita tengah berada di Proton Test Track dekat HQ ya, di Subang Jaya, Selangor. Sebab kita ada Proton eMAS 5 yang akan dilancarkan tak lama lagi. Okey, kita dah tahu booking dah buka. Harga dia yang ditekan oleh Proton adalah dari 60 hingga 80 ribu ringgit saja. Menyebabkan ini model EV paling marhen, paling mampu milik anda boleh beli pada hari ini. Tapi kita kat Test Track ni takkan nak tengok kereta je. Kita nak sebenarnya bawa kereta ni pusing. Proton Fusion nak tengok best ke tak best sebenarnya sebuah EV yang terpaling marhen ni. Jom kita bawa. Okey, adik-adik, sekarang saya tengah memandu Proton eMAS 5 yang bakal dilancarkan tak lama lagi. So kita tahu kereta ni boleh jadi kereta EV ataupun kereta elektrik paling marhen, paling mampu milik anda boleh beli di Malaysia. Harga dia 60 sehingga 80 ribu ringgit sahaja. Okey, menurut on paper punya spek, dia punya eMAS ni dia tak adalah sepower macam EV China yang lain lah. Yang lain semua dah almost 200 horsepower ke atas lah. Tapi yang ni dia punya power dia 116 PS untuk model premium ni, untuk model top spec ni. And then dia orang claim top speed dia sampai 140. So sekarang saya dekat Proton punya test track dekat Oval. Saya tengah bawa lebih kurang 90 hingga 100 km. Kita nak simulatekan macam mana kereta kecil, kereta town ni nak bawa atas highway. Sebab dekat China, kereta ni dia marketkan sebagai urban car. So, maknanya orang pakai untuk pergi kerja, hantar anak sekolah, pergi college lah, apa. So, bukan untuk, dia bukan untuk macam long distance macam kita sangat lah. Tapi, walaupun dia macam tu, tapi at the same time, kereta ni bawa atas highway street, kita sekarang tengah bawa 90-100, okey je. Dia tak adalah rasa kecil sangat, taklah anda rasa terlalu expose sangat bila bawa. Sebab kadang-kadang bawa kereta kecil, bila bawa kereta kecil atas highway, rasa macam bawa motor kan, kecil lah. Tapi untuk eMAS 5 ni, dia taklah kecil sangat sebenarnya. So, dia punya rasa okey. And then mungkin satu benda saya nak complain sikit, mungkin dia punya tire noise tu, dia punya tayar bising sikit. Sebab dia pun pakai tayar Atlas ke apa. Mungkin kalau korang tukar Michelin ke konti, okey lah sikit kot. Tapi kena pakai duit lah. But other than that, wind noises okay. Could have been better. Tapi untuk sebuah kereta kecil harga 80,000, apa nak komplain. Sebab yelah, at the end of the day, ini kereta ramah, tapi spek dia tak ramah sangat sebenarnya. Okay, sekarang kita nak try speed pula. Kita sekarang tengah buat sport mode. So kita nak try drive on the banking. Sebab kat banking ni dalam average 100 km/h, kita tengok stable ke tak. Okay, kita panjat banking. And okay, so far so good. Steady je, tak ada apa. And then kita try banyak lenjan. Tengok boleh sampai top speed tak, 140 km. Dah 140. Tak sampai ujung jalan dah sampai 140. So maknanya sebab apa? Sebab walaupun dia punya power tak banyak, sebab EV ni dia punya power sebab dia instant torque. So kalau tekan je, all those 116 PS dan whatever torque tu dia sampai. Dia tak macam engine. Engine you need to rev it, kena rev kan untuk certain RPM baru dia masuk kan. Yang ni tak, dia immediately. So takat nak motong atas highway, saya rasa 100-110 insya-Allah tak ada masalah. Dan dia tak rasa macam sebuah kereta yang inferior lah. And even that, satu lagi, anda kena ingat, kereta ni rear wheel drive satu. And then, menurut Proton, dia punya suspension tuning dia tak buat banyak sangat adjustment compare dengan model kat China. So, dia was to show that sebab kereta ni dia kecil, dia rendah. So, sebenarnya Proton tak boleh buat tuning banyak sangat sebab dah sedap sebenarnya. Untuk jalan kita, untuk so far dengan atas banking dengan straight, bagi saya, dia punya suspension tuning ni cukup lah. Mungkin kalau nak perfectkan lagi boleh. Tapi, compare dengan other EVs yang yelah mostly kan SUV tinggi, so dia agak membuai. Tapi yang ni bagi saya tak. So itu sebenarnya salah satu benefit anda dapat sebuah hatchback kecil, rendah, dan of course yang ni dia rear wheel drive, so dia ada sedikit extra sportiness kat situ. Tapi sampai itu memang saya cakap lah, tak boleh nak komplain sangat. Power ada, nak motong highway, nak bawa atas highway pun tak ada masalah. And then at the same time, dynamics pun sedap sebab dia kereta kecil, rendah, so dia rasa macam anda bawa sebuah go-kart apa, macam bawa kereta mini sebenarnya. So bayangkan 60 hingga 80 ribu ringgit, alam anda boleh dapat kereta dengan rasa macam ni. So bagi saya bertuah sebenarnya kita. So at the end of the day, apa nak komplain mat, kereta tak sampai 80 ribu.
tak jatuh. Ringan steering dia kan. Alright, adik kakak, setelah menelaah dan memandu Proton Emas 5 dalam test track Proton, saya bercakap kereta ni walaupun dikatakan sesuai untuk pemaduan urban takat nak pergi kerja, hantar anak sekolah, tapi saya rasa Emas 5 ni dia lebih pada tu. Sekarang kita dah bawa kan atas highway pun, walaupun atas highway kereta ni kecil tapi dia rasa sangat stabil, dia tak rasa membuai sangat dan okey lah. Walaupun top speed dia 140 bagi saya dah cukup laju untuk orang kat luar sana. Laju-laju nak pergi mana mat. Dan yang paling penting kereta ni sebab dia ada rear wheel drive setup, dia punya kedudukan pun rendah, tak macam Emas 7 yang tinggi macam SUV, dan juga dia kereta dia saiz dia yang relatif kecil dan berat tak berat sangat. Dia punya driving dynamics bagi saya one of the best untuk kereta bawah RM80,000. Mana nak cari kereta bawah RM80,000? Space ada, roper ada, jajan banyak dan bawa pun surprisingly best juga sebenarnya. So, apa pendapat anda dengan Proton Emas 5?